filem Jumbo. So filem Jumbo ni adalah filem yang boleh dikatakan hype gila dekat Endon. Macam kutipan dia yang aku baca daripada Buzzpop, 100 plus juta lah untuk kutipan dia kan. Kalau convert duit kita, bagus ke tak filem ni kan? Bagi aku, nanti aku akan cerita apa yang best tentang filem ni dan apa yang tak best dalam filem ni. This filem mengisahkan tentang apa? So this filem mengisahkan tentang si Don, which is Jumbo ni. Dia adalah seorang budak yang kehilangan ibu bapa dia, but ibu bapa dia meninggalkan satu buku kisah dongeng yang mak bapak dia ceritakan untuk dia. So dia memang pegang gila buku ni, memang ceritakan everything semua kat kawan dia. Suka gila cerita buku tu kat kawan dia. Sampai all dia kawan-kawan memang bosan nak dengar cerita dia sebab dia terlalu banyak cerita-cerita dongeng je. One day tu, dia telah berjumpa satu watak iaitu Mary. Mary ni adalah seekor hantu. So Mary ni meminta tolong Don untuk bantu dia mencari ibu bapa dia yang telah ditangkap oleh seorang villain yang boleh dikatakan dia macam Ghostbuster lah, tapi Ghostbuster mesti jahat. So that's all. Dia punya storyline is about that saja. Simple dia punya storyline. Siapa yang baru jumpa aku punya channel ni, bantu aku dengan share video ni, like video ni dan subscribe aku punya channel. So untuk aku achieve aku punya 1000 subscriber, sikit je lagi. So ya, kita teruslah pergi kepada dia punya review. Let's go. Welcome back to Anas Ridwan Channel. So today kita akan review filem Jumbo. So filem Jumbo ni adalah filem yang orang Indon gembar-gembor kan. Yang orang kata animasi memang cantik, best gila. So kita ada baru-baru ni, tak adalah baru-baru ni, kita pun telah dimegahkan dengan Agent Ali 2 dengan kutipan yang berapa, 50 juta, 60 juta. So animasi Agent Ali memang best gila. Korang boleh tengok review aku nanti dekat aku punya channel. And then untuk filem Jumbo ni, best ke tidak, boleh lawan ke tak kita punya animasi Malaysia. So untuk filem Jumbo ni, bagi aku dia just fair je. Maybe aku tak tahulah kenapa Indonesia memang hype gila. Maybe sebab this is the first animasi daripada Indonesian. So diorang memang support and then diorang memang bangga lah dengan negara diorang sebab diorang ada first animasi kan. Tapi this film ada benda yang aku minat dan ada benda yang aku tak minat. So kita pergi dulu pada benda yang aku minat dalam filem ni. So nombor satu yang aku suka about this film adalah dia punya animasi. Animasi dia memang cantik sebab dia memang nampak smooth. Every movement memang kita nampak all the movement dalam animasi ni memang nampak cantik, going smooth. So dia tak ada macam lag sikit ke, tak ada. So memang cantik dia punya animasi. Aku amat suka dia punya look animasi dia, memang nampak cantik lah. Aku rasa it's quite good in term of dia punya animasi. So itu nombor satu yang aku suka about the animasi. Nombor dua yang aku suka about this film Jumbo ni adalah dia punya karakter punya suara latar dan suara background dia lah. I mean orang yang bawa karakter tu. Macam watak si Don ni, aku suka gila dia punya suara. Suara dia memang comel. So it's a kids punya genre kan. Bila watak si Don ni, bila kau dengar suara dia memang, oh comel lah budak ni. Sebab aku pergi Malam Gala, watak si Don ni pun ada turun ke Malaysia untuk launching this film lah. And then itu watak untuk pemegang watak Don lah yang aku suka. And then lagi satu yang aku suka in term of, tapi dia skill dalam konteks yang nombor 2 ni lah yang aku suka. So lagi satu is dia punya lagu. Aku bila si Don ni bawa lagu ni, satu lagu ni, kalau kau nak tahu apa lagu tu, kau kena tengok movie ni dekat wayang. Bila dia bawa lagu tu, aku rasa lagu dia sedap lah. Itu memang kita dah tak boleh argue lah sebab Endon pandai bila buat lagu mesti hit kan. Lagu yang dalam ni pun memang aku rasa memang best. But itu je lah benda yang aku suka dalam filem ni. Sebab dia lebih banyak pada benda yang aku tak minat tadi. So kita pergi pada benda yang aku tak minat pula untuk filem Jumbo ni. First, yang aku tak suka in term of Jumbo punya filem ni adalah dia punya plot, dia punya storyline. Aku rasa agak flat and then draggy gila. Filem ni aku rasa dalam sejam 40 lebih kot minit. So dia agak draggy and then cerita dia flat je. Dia tak ada naik turun pun. Aku tak tahulah macam mana diorang suka gila dekat Indon dan filem ni. Sebab for me lah as a Malaysian, and then aku tengok macam Buzzpop semua pun kata jalan cerita dia memang flat, and then ada diorang pun cakap kurang menyeronokkan, ada yang bosan. So bagi aku, yes, jalan cerita dia agak flat and then dia tak ada naik turun punya graf. Aku kurang berminat in term of dia punya storyline. And then terlalu draggy membuatkan kau untuk pergi ke first act, second act, ke third act tu agak lama. Padahal sejam 40 je kan. So maybe kalau dia boleh cepatkan lagi pacing tu, aku rasa lebih okay. And then
kena tambah banyak lagi benda dalam dia punya storyline. So itu nombor satu yang aku tak suka in term of dia punya plot and then dia punya storyline, draggy, flat. And then nombor dua yang aku tak suka dalam filem ni adalah dia nak kau bawa cerita animasi kartun yang orang expect akan gelak, akan seronok bila tengok filem ni, but dalam filem ni aku rasa aku tak dapat benda tu. Sebab in term of gelak, aku rasa ada 1-2 scene je throughout sejam 40 lebih tu kan. 1-2 scene je yang aku rasa aku gelak, and then ada satu scene tu memang kelakar lah. Bagi aku dia fail in term of that. Dia tak dapat masukkan elemen kelakar and then keseronokan dalam filem ni. Aku kurang seronok sebab yalah, kau tengok kartun, apa lagi yang kau nak tengok kalau bukan kau untuk gelak bila tengok filem tu, untuk tengok kartun tu kan. Tapi dalam ni aku tak dapat benda tu. Dah lah, macam aku cakap tadi, plot memang flat, jalan cerita memang flat. Lepas tu kau tak sajikan dengan komedi, so lagi dah tambah benda tu. Itu nombor dua yang aku tak suka. Nombor tiga yang aku tak suka gila dalam filem ni adalah filem ni banyak gila plot hole yang dia tak kembang. Sepatutnya kau boleh expand banyak lagi karakter dalam filem ni, boleh build up. Tapi dia gagal sebab lagi-lagi watak villain. Watak villain tu kalau kau fikir, macam-macam kau boleh buat dengan watak villain tu. Kau boleh explore dia punya karakter tu, kau boleh build up dia punya karakter tu dengan banyak lagi. Sebab kau buat filem ni sejam 40, and then banyak benda yang kau boleh cut off scene tu, and then kau tambah dekat banyak plot hole ni. Dan lagi karakter villain tu, dia agak kurang memuaskan lah. Aku geram gila part villain, sebab part villain tu dia tak kembangkan watak karakter tu, how dia jadi ni, how dia buat itu, how dia buat ini. So kau tak tahu, tiba-tiba macam tu je. So kurang memuaskan bila kau tengok watak villain tu dia tak build up. Kita nak tahu macam mana dia boleh jadi. Dia ada tease how dia jadi jahat semua tu, tapi tu tak cukup. Sebab pada awal cerita dia dah tunjuk how the villain ni buat kerja, and then dia hujung sini dia reveal siapa villain tu. Cuma how dia buat mesin tu semua dia tak tunjuk. So aku kurang seronok bila tengok benda-benda macam ni kan. Aku rasa itu saja yang aku boleh review untuk this film Jumbo. Bagi aku dia tak sampai lagi kita punya animasi. Bukan aku nak downkan animasi Indonesian. Macam aku cakap tadi, animasi dia memang cantik gila. So kalau korang memang, aku rasa this film lah, dia memang fokus on kids. But untuk adult bagi aku kurang lah. Dia tak hit lah untuk adult punya umur. Untuk tengok Jumbo ni kurang memuaskan. But kalau kau korang nak bawa anak ke anak saudara ke pergi tengok filem ni, aku rasa diorang akan suka. But kalau kau ajak aku pergi tengok, aku rasa tak kot. So macam tu lah. It's a good try, first try kan. So first animasi untuk Indonesian. So it's a good lah, diorang berjaya buat this film. And then berapakah rating yang aku bagi untuk filem ni kan. So before aku bagi rating, jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. And then untuk filem Jumbo ni, aku bagi sebanyak 6.5/10. Siapa yang nak tengok filem ni boleh pergi tengok nanti dekat wayang yang terdekat dengan korang. Macam Indonesian support filem kita, kita punya Ejen Ali pun akan masuk Indonesian. So why not kita support juga filem Jumbo ni, kita punya jiran kan. That's all for my review. Thank you.